Dr. Steven, 3 benda yang orang selalu salah faham tentang kerja mekanik itu apa? Pertama sekali, tentang gaji mekanik. Kedua, skill set yang mekanik sepatutnya ada. Ketiga pula, environment tempat kerja tu. Untuk yang gaji tu, gaji market rate tu dia berapa kalau mekanik ni mekanik power? Kalau mekanik power, sebenarnya ada yang 6,000, 7,000, 8,000 pun ada. Lepas tu saya nak tanya, kalau jadi mekanik orang cakap semua pun boleh buat, betul ke? Atau ada skill special yang mereka kena ada? Sebenarnya mekanik ni dia banyak jenis. Contohnya yang generation lama mekanik yang berumur contohnya dekat 40 lebih, mungkin mereka lebih kepada mechanical punya kerja. Sebab yang generation baru, contohnya 20 lebih, 30 lebih, banyak sudah ada interaction dengan yang kereta generation baru. Maksudnya teknologi yang pakai dekat generation baru, mereka pun senang nak mahirkan diri sendiri dengan peralatan komputer semua. Nak pergi belajar, nak pergi buat dengan repair pun senang. Orang cakap mekanik ni tempat kerja dia kotor, lepas tu bahaya, betul ke? Steven tak berapa setuju. Tempat kerja tu kotor ke bersih sebenarnya adalah tanggungjawab owner bengkel kereta tu dengan mekanik. Sebab sebagai owner bengkel kereta, dia kena ingatkan mekanik tu supaya bersihkan tempat kawasan dia. Ada yang bengkel tu kotor, ada yang tu lantai tu dia bersih.